Dalam video ini, kita akan dapat lihat bagaimanakah jawapan golongan Salafi dan pendukung ajaran Wahabi dan Muhammad bin Abdul Wahab sekiranya mereka disoal dan diberi pilihan. Kalau Nabi ikut ke kanan, Muhammad Abdul Wahab ikut ke kiri, jalan manakah mereka akan ambil dan ikut? Mereka akan ke kanan ikut Nabi, atau adakah mereka akan ke kiri ikut Wahabi atau Muhammad Abdul Wahab? Jadi Ustaz Muhaizat pernah kata, kalau Nabi ikut kanan, ulama ikut kiri, maka ikutlah ulama ke kiri, kerana ulama itulah yang akan membawa kita kepada Nabi. Ulama itulah yang akan membimbing kita kepada maksud Nabi yang benar, jalan Quran dan Sunnah. Jangan kita ke kanan, jangan kita ikut Nabi terus, takut kita yang salah faham. Kenyataan Muhaizat ini telah ditentang keras oleh Kapten, sehingga ke hari ini beliau sebut-sebut dan bawa-bawakan dalam video react beliau. Sekarang kita tengok apa kenyataan Kapten sendiri dalam buku ini, iaitu satu buku yang Kapten jadi penyunting terjemahan buku dalam membela gerakan Wahabi dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kata Kapten dalam kata aluan penyunting, kata Kapten dalam poin nombor 2 ni, dakwah Wahabi adalah sesuatu yang didasarkan kepada Quran dan Sunnah. Jadi dia dibawa satu klaim, dakwah Wahabi ini adalah dakwah yang didasarkan kepada Quran dan Sunnah yang sahih. Ini klaim klaim yang sangat besar, klaim yang ulama-ulama mujtahid pun tak buat. Wahabi ini berdasarkan Quran dan Sunnah yang sahih. Okey, berdasarkan pemahaman dan pengamalan generasi awal. Ini sangat-sangat klaim yang besar daripada seorang mujtahid moden baru zaman kita, Kapten Hafiz Firdaus. Jadi Wahabi ni, bila sebut Wahabi, pasti dia ikut Quran, Sunnah, sahih, kefahaman generasi salaf. Ini klaim yang sangat besar disebutkan oleh mujtahid kontemporari Kapten Hafiz Firdaus. Kata Kapten lagi, oleh kerana telah wujud salah faham terhadap dakwah Wahabi, ada salah faham, sebahagian umat Islam telah menolak dakwah tersebut secara mentah. Jadi ada salah faham terhadap Wahabi. Jadi ada orang tolak Wahabi, tolak Wahabi yang berdasarkan Quran dan Sunnah yang sahih, tolak Wahabi yang ikut kefahaman Quran Sunnah yang sahih ni berdasarkan kefahaman awal. Okay? Jadi sekiranya Wahabi ni ikut Quran Sunnah yang sahih, Quran Sunnah yang mengikut kefahaman generasi awal, sekiranya mereka tolak Wahabi ni, kata Kapten, mereka tidak menyedari bahawa dengan penolakan tersebut, ini natijah yang beliau bawa, mereka sebenarnya menolak Al-Quran dan Sunnah. Oh boy. Memandangkan Wahabi itu ikut Quran Sunnah yang sahih berdasarkan kefahaman salaf yang awal. Sesiapa yang tolak Wahabi, maka mereka sebenarnya menolak Quran dan Sunnah. Jadi tolak Wahabi, automatik kamu tolak Quran Sunnah. Terima Wahabi, maka automatik kamu terima Quran dan Sunnah. Jadi Wahabi itu sama dengan Quran Sunnah. Terima Wahabi, kamu terima Quran Sunnah. Tolak Wahabi, kamu tolak Quran dan Sunnah. Itulah yang disebutkan oleh Kapten Hafiz Firdaus dalam kata aluan beliau sebagai penyunting kepada terjemahan buku ini. Hafiz Firdaus, 17 April 2006. Jadi ikut Wahabi, ikut Quran Sunnah. Ikut Wahabi bermakna ikut Islam. Tolak Wahabi, maka tolak Quran Sunnah. Jadi implikasi kenyataan Hafiz Firdaus ini adalah, kalau Wahabi ke kiri, Nabi ke kanan, kita mesti ke kiri ikut Wahabi. Kerana apa? Kerana Wahabi itulah yang akan membimbing kita kepada Quran Sunnah. Kerana Wahabi itulah Quran dan Sunnah. Jangan tolak Wahabi. Jangan tolak Wahabi. Siapa yang tolak Wahabi, dia tolak Quran Sunnah. Jadi kita mesti terima Wahabi, barulah kita akan terima Quran dan Sunnah. Jangan ke kanan. Jangan ke kanan ikut Nabi dan tolak Wahabi. Kalau kita ke kanan, kita ikut Nabi, kita tolak Wahabi, salah. Kerana apa? Kerana siapa yang tolak Wahabi, kata Kapten tadi, dengan penolakan tersebut mereka sebenarnya menolak Quran dan Sunnah. Oh boy. Jadi kalau diberi pilihan nak ikut Nabi ke Wahabi, jangan kita kata tak boleh Wahabi. Jangan kita tolak Wahabi. Kerana kalau kita tolak Wahabi, kita tolak Nabi, kita tolak Quran. Jadi kita kena ke kiri. Itulah implikasi daripada kenyataan Kapten tersebut, yang sebenarnya 2 kali 5 sama sahaja dengan Muhaizat. Hakikatnya pemikiran kolot, rendah, ekstrim dan hulu ini, seperti yang dibawa oleh Kapten Mujtahid ini, sememangnya adalah suatu pemikiran yang telah berakar lama dalam jiwa golongan Wahabi. Pemikiran apa? Pemikiran yang kata Wahabi ni Quran Sunnah. Tolak Wahabi, kamu tolak Quran Sunnah. Terima Wahabi, maknanya kamu terima Quran dan Sunnah. Mari kita lihat buku ini sebagai contoh. Durar Saniyah, kata golongan-golongan Wahabi, mereka kata tidak sepatutnya mana-mana manusia, li ahadin minan nas, sesiapa saja, tak boleh, tak sepatutnya, al-udulu an tariqati ahli syekh, jangan ada sesiapa yang berpaling menolak jalan tariqah ahli syekh. Maknanya jangan ada sesiapa yang
tolak jalanan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan aliran Wahabi. Tak boleh. Jangan ada yang mukhalafah, berbeza dengan jalan mereka dalam usuluddin. Tak boleh, mesti kena ikut aliran Wahabi. Kerana apa? Kerana aliran Wahabi itulah as-siratal mustaqim yang Tuhan sebut dalam Quran, yang kita baca dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim tu itulah jalan Wahabi. Siapa yang tolak Wahabi, dia tolak siratal mustaqim. Alladhi man hada anhu, sesiapa yang berpaling, siapa yang menolak jalan Ali Syekh ini, jalan Wahabi ini, siratal mustaqim ini, faqad salaka tariqa ashabil jahim. Siapa yang berpaling daripada jalan Wahabi, maka dia sebenarnya sedang berjalan mengikut jalan ahli neraka. Kamu tolak Wahabi, kamu ke neraka. Kamu terima Wahabi, kamu siratul mustaqim, masuk syurga. Yakni Wahabi itulah Quran Sunnah Islam. Tolak Wahabi, tolak Quran Sunnah, tolak Islam, masuk neraka. Kita tengok juga dalam kitab yang sama, Ad-Durrar As-Saniyah, dalam kenyataan ulama-ulama yang menyokong Muhammad bin Abdul Wahab secara paksa atau sukarela, wallahu a'lam. Kata mereka, kami ulama Mekah, kami mengatakan bahawasanya agama ini, hadha din, anna hadha din alladhi qama bihi Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, agama yang didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita pelik juga kan, agama ni didirikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab? Hatta uslub ni dalam bahasa Arab pun jarang digunakan. Boleh search, mungkin siapa-siapa ada maktabah Syamilah, boleh search penggunaan ni, ad-din alladhi qama bihi fulan bin fulan. Tak ada orang cakap macam tu kecuali golongan Wahabi. Agama yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Agama Muhammad bin Abdul Wahab tu yang macam mana? Dalam Quran Sunnah ke? Atau macam mana? Alladhi dzakarahu fi hadzal kitab. Agama yang Muhammad bin Abdul Wahab bawa seperti dalam buku ini. Kita ingatkan agama yang seperti dalam Quran Sunnah, bukan seperti dalam buku ini, buku Muhammad bin Abdul Wahab. Itulah al-haq. Jadi buku Muhammad bin Abdul Wahab itulah agama yang hak. Manakala yang apa yang berlaku dekat Mekah, dekat Madinah, dekat Mesir, dekat Syam, daripada jenis-jenis kesyirikan, jenis-jenis kesyirikan yang disebutkan dalam Quran Sunnah ke? Bukan. Al-madhkuratu fi hadzal kitab, jenis-jenis kesyirikan yang disebutkan dalam buku ini, dalam buku Muhammad Abdul Wahab, itulah kekufuran. Jadi dalam buku Muhammad Abdul Wahab ni, itulah agama yang benar. Dalam buku Muhammad Abdul Wahab ni, dalam itulah disebutkan jalan yang syirik. Disebutkan dalam tu, bukan Quran, bukan Sunnah, tetapi dalam buku Muhammad bin Abdul Wahab. Kita lihat lagi, segala benda yang berlaku di Mekah, di Madinah, di Syam, di Mesir dan negeri-negeri lain daripada jenis-jenis kesyirikan yang disebutkan dalam Quran Sunnah ke? Bukan. Yang disebutkan dalam buku ini, dalam buku Muhammad Abdul Wahab, itulah kekufuran yang menghalalkan darah dan menghalalkan harta. Sesiapa yang tidak mengamalkan agama ini, sesiapa yang tidak masuk dalam agama ini, yakni agama Muhammad bin Abdul Wahab, seperti yang disebutkan dalam Quran Sunnah ke? Bukan. Kama dzukira fi hadzal kitab. Sesiapa yang masuk dalam agama ini dan beramal dengan agama ini seperti yang disebut dalam buku ini, bukan Quran, bukan Sunnah, seperti yang disebutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebab Muhammad bin Abdul Wahab itulah sama dengan equal to Quran Sunnah. Jadi tak payah sebut Quran Sunnah, sebut saja buku Muhammad bin Abdul Wahab. Kita tengok lagi kenyataan golongan yang menyokong Muhammad bin Abdul Wahab. Kami bersaksi bahawasanya perkara yang didirikan, ditegakkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab huwa dinul haq. Perkara yang ditegakkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini, itulah dia agama yang benar. Masya Allah. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab ni equal to agama yang benar. Dan apa yang berlaku di Mekah, di Madinah, di Syam, di Mesir dan negara-negara lain daripada jenis-jenis kesyirikan fi hadzal kitab, seperti dalam buku ini, bukan dalam Quran, bukan dalam Sunnah, maka itulah dia kufur yang menghalalkan darah, menghalalkan harta. Jenis-jenis kekufuran ni Nabi sebut dalam hadis. Al-Quran pun ada sebut jenis-jenis kekufuran. Dan tak perlu kita pergi kepada Muhammad bin Abdul Wahab, tapi tak, kita kena rujuk ta'rif kekufuran Muhammad bin Abdul Wahab, ta'rif kesyirikan Muhammad bin Abdul Wahab. Wa kullu man lam yadkhul fi hadzal din, dan sesiapa yang tidak masuk dalam agama ini, yakni agama yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab, wa ya'mal bihi, dan tidak beramal dengan agama Muhammad bin Abdul Wahab, wa ya'taqiduhu, dan tidak beriktikad dengan akidah Muhammad bin Abdul Wahab, kama dzukira fil Quran al-Karim, kan, kama dzakara al-imam fi hadzal kitab, seperti yang disebutkan oleh imam dalam buku ini. Sesiapa yang tidak masuk dalam agama ini, tidak beramal dengan agama ini, tidak beriktikad dengan agama ini seperti yang disebutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dalam buku ini, tidak ada lagi Quran, tidak ada lagi Sunnah. Kerana apa? Kerana ajaran Muhammad Abdul Wahab adalah equal to, sama dengan Quran dan Sunnah.
sama seperti yang disebutkan oleh Kapten. Kata beliau, penolakan tersebut mereka sebenarnya menolak Al-Quran dan Sunnah. Tolak Wahabi, tolak Quran Sunnah. Terima Wahabi, terima Quran dan Sunnah. Jadi apa pendapat netizen? Kalau Wahabi ke kiri, Nabi ke kanan, netizen ikut apa? Kalau anda semua bukan Wahabi, kita semua ikutlah Nabi ke kanan, ikutlah Quran dan Sunnah, ikut agama yang ditetapkan oleh Nabi, bukan oleh Muhammad bin Wahab. Masuklah, beramallah, iktiqadlah dengan agama yang dibawa oleh Nabi, bukan dengan agama yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.